Barisan Nasional Johor telah memenangi lebih daripada 40 kursi pada hari ini. Dan dengan penuh rasa rendah hati, saya bagi pihak kepimpinan Barisan Nasional Johor ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh bangsa Johor yang telah memberikan mandat yang begitu memberangsangkan. Ia memberikan kami Barisan Nasional Johor semangat untuk terus berkhidmat dan menyantuni rakyat dan menyelesaikan isu-isu rakyat dengan lebih baik lagi. Itu komitmen kami bila dapat mandat sebegini rupa. La haula wala quwata illa billah. Jadi daya dan upaya kecuali dengan pertolongan dan keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sudah semestinya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pucuk pimpinan parti Yang Berhormat Presiden, ahli-ahli Majlis Kerja Tertinggi, rakan-rakan parti komponen, MCA, MIC, Friends of Barisan Nasional Tepukan Gemuruh. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan negeri-negeri angkat yang berkampung berminggu-minggu di Johor. Dan yang paling utama dari segi jentera ialah di peringkat akal umbi, ketua-ketua cawangan, wanita-wanita JR, pemuda-pemuda Barisan Nasional, puteri-puteri kita, sukarelawan-sukarelawan yang bertungkus lumus untuk memenangkan calon-calon kita. Kecil tapak tangan niru saya dadahkan. Dan kepada wakil-wakil rakyat yang baru saja menang, kita mempunyai tanggungjawab yang amat besar. Mandat yang diberikan kepada kita ialah mandat untuk menjaga seluruh bangsa Johor. Sama ada yang menyokong kita ataupun tidak, itu tidak penting. Bila kita dah menang, tuan-tuan puan-puan bangsa Johor yang saya kasihi, kita akan jaga semua bangsa. Melayu, Cina, India, orang asli, kita semua bangsa Johor. Sama-sama kita rapatkan saf, kita buang yang keruh, kita ambil yang jernih. Musim Pilihan Raya Negeri Johor sudah berakhir. Sekarang, tanggungjawab kita adalah untuk membina Johor yang kita semua dambakan, yang kita semua impikan bersama, insya-Allah.